Berita boom hari ini. Pengarah dan pelakon Pierre Andre mengakui cabaran besar yang dihadapinya dalam industri perfilman tempatan, khususnya bagi genre seram yang sudah sinonim dengan dirinya. Menurutnya, pencapaian kutipan box office masih menjadi penanda aras utama kejayaan sesebuah filem, namun dia belum mencapai sasaran yang diharapkan. Pierre menjelaskan bahawa kutipan sekitar 5 juta ringgit sudah dianggap memadai dan memberi makna besar buatnya sebagai pengarah, berbanding sasaran 10 juta ringgit yang dilihat lebih mencabar. Jika filem terbaharunya tidak mencapai sambutan diinginkan, dia tidak menolak kemungkinan untuk menghentikan penglibatan dalam genre seram dan kembali kepada filem romantik komedi. Namun, sekiranya Narsata, Sekutu Setan mendapat sambutan positif, beliau sudah merancang untuk terus mengembangkan idea dalam genre tersebut. Filem itu bakal menemui penonton bermula 21 Mei ini dengan menampilkan barisan pelakon terkenal.